Minyak selusuh sebelah kali baca summa sabila yasarah summa sabila yasarah. Baca di minyak zaitun. Minyak zaitun beli ni. Beli di mana-mana kedai. Kan ada botol besar-besar ni ni. Nak jadi tok bidai lah minyak selusuh. Baca buka tudung dia baca summa sabila lah kita tok bidai pun kita tok beranak pun kita jadi tok bidai tak apa. Summa sabila yasarah summa sabila yasarah. Ni ayat Quran kata ingat. Sebelah kali. Jangan baca summa amatahu fa akbaruh, jangan sambung waktu mati kawan tu lah. Nampak summa sabila yasarah, summa sabila yasarah sebelah kali. Patu siuk di minyak. Minyaknya boleh. Orang dulu tak saya pakai minyak-minyak hok jenis ada kimia-kimia ni. Tak nak nyo sendiri. Bau Allahu akbar. Pengah-pengah bau. Nampak? Ada orang nak pakai klasik. Dia ada cara dia nak masuk minyaknya tak siwi bau, dia ada cara dia. Tak boleh kecek, tak boleh gapo. Kalau boleh jangan kecek. Sungguh ni mujarab. Minyaknya ni kalau orang kecek bau pengah-pengah. Tak tahu petua heran sungguh jangan kecek. Jangan kecek daripada mula ambil nyo lagi masuk gapo dia apa jangan kecek. Tengok supaya bau mi dengan langit ni. Hak ni hak kita tak kecek ni dia tak bau. Tak bau minyaknya ni. Cara basuh dia, dia ada cara patai dia. Supaya masuk rebung lah masuk gapo dia nampak ubi gadung ko nampak kalau silap makan kan mabuk ubi gadung lopak kat atas nyelo lah kau tu yang jadi mabuk jadi nampak dekat jauh orang rebah dalam loket nampak macam gedum tak tahu alik-alik jatuh mabuk ubi gadung dia cara basuh dia kena basuh sungai gapo dia macam-macam lah. Baca summa sabila yasarah suruh dia minum. Orang Arab dia minum daripada mula lekat perut. Mula lekat perut tu dia minum minyak dah. Sudu sehari sudu teh minum. Sudu teh sehari. Kita apabila bulan 7 bulan boleh dah minum. Minum tiap-tiap hari dah. Minum tiap-tiap hari mudah beranak. Sekali terik tubik. Nampak? Akad tak tubuh saja, suri pun jatuh. Bok selalu. Tak ada masalah gapo dia. Nampak? Tak jadi juga bukan apa dah. Tu salah tu orang lain je baca tu lah. 7 bulan kita start 7 bulan tu boleh minum dah sudu sehari nah. Sudu sehari. Sudu teh sehari minum. Minyak tu. 7 bulan. Orang Arab start awal bulan lagi minum dah. Jadi licin mudah molek nah. Summa sabila yasarah sebelah kali. Ambil ijazah belaka tu amalan-amalan boleh jadi tok bidai dah tu. Nampak.